Maka garam ni moleklah. Lebih-lebih lagi bagi orang yang ada masalah perut ataupun termakan racun. Nak selamat daripada racun, makan garam dulu. Kita makan nasi gapo-gapo dia sebelum tek nasi, kita takut nasi tak ada nak ada. Kadang-kadang setengah sayur tu perut kita ada masalah. Lebih-lebih lagi orang tua. Perut dia tak gagah dah, mesin dia tak serupa jamu muda dah. Maka kita tek garam dulu sebelum makan, lepas tu baru kita makan nasi. Tu kelebihan garam. Garam ni macam-macam kelebihan dia. Nak buat toksik dalam tubuh, nak buat apa macam-macam. Antara nak suruh sedap kita, nak tubuh kita, sebelum kita tidur ambil basing, bubuh air, gendai kaki, bubuh garam, bubuh air panas. Biar panas air tu dengan garam. Gendai boleh 10 minit, 15 minit baru tidur. Tubuh kita akan molek semula, dia akan cuci semula. Darah dia akan pergi ke tapak kaki, dia akan buat naik kepala. Dia putar-putar lagu tu, apabila kita gendai kaki, dia akan bersih kaki kita. Maka dia akan buat tubik semua toksik-toksik daripada tubuh kita. Kita biasa tengok Cina tak sebelum dia tidur lagu mana. Dia akan cuci kaki. Kita tengok cuci kaki, dia bubuh dalam gendai, dalam kaki, dalam basing kayu dia tu. Maka molek cara lagu tu. Waktu nak buat. Antara dia lagi garam ni, apa dia lagi? Kelebihan dia racun, sihir. Untuk bagai-bagai hok jenis pelik-pelik ni. Bagai-bagai hatu, bagai-bagai apa dia garam. Kerana dalam garam tu sains kata ada satu benda setan tak boleh nak rapat dengan garam. Dia ada satu benda di garam tu, kekuatan tu jadi setan tak boleh rapat. Antaranya hok ni mujarab ni. Kalau rumah siapa dia beratu, tempat dia, bilik dia ngusik kau apa dia, ambil gelas ni, bubuh air, bubuh garam. Letak bucu mana hok jenis ngusik, letak situ. Letak gitu jangan tudung. Esok tengok dia akan jadi warna hitam. Buat sampai air tu jadi bersih, maka tak ada lah. Ya setan tak akan lakuh air garam. Buat tempat tu misalnya bucu tu ngusik. Kita letak bucu tu air garam cuma ni. Mula-mula dia akan jadi warna biru hitam dulu. Lepas tu lama-lama dia akan jadi bersih. Buat sampai bersih, maka gangguan tak ada, jin tak akan lalu situ. Tu cara mudah, tak payah panggil tok bomo. Ni cara ringkas.